Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak share dengan korang 3 sejadah pilihan saya daripada Shopee. So, harga dia murah-murah tau korang. Saya hari tu pergilah kedai kapet. Lepas tu tengok ada sejadah. Lepas tu tengok 1.45, 1.35, 1.25. So, saya stress, saya balik, saya buka Shopee and buka TikTok juga. Lepas tu tengok, oh ada kedai yang sama antara kat Shopee dengan TikTok, dua-dua ada. So, korang boleh nanti saya letak link Shopee satu, saya letak link TikTok satu. Okay, so dekat sini saya ada 3 sejadah yang baru je saya dapat, dan saya nak kongsi dengan korang betapa happynya saya sebab sejadah ni sangatlah function dan murah pula tu korang. Okay, so saya ada 3 kat sini, besar-besar dan berat juga ni. Sebab beratnya yang Dubai ni, keluar dah satu. Okay, so ada 3. Nampak tak? Ni yang macam gold sikit. Ni, lepas tu ni. So kita akan start yang kecil dulu. Okay, yang kecil dulu. Alright, so sejadah yang akan saya tunjuk ni sangatlah sesuai untuk korang yang baru upgrade rumah. Okay, upgrade rumah, buat rumah baru. Lepas tu selalunya sekarang dah moden dah, orang ramai dah dah sedar dah, kalau buat rumah baru mesti akan ada satu bilik khas untuk solat. Sebabnya untuk dia orang sendiri untuk pergi solat, dan untuk tetamu yang datang nak solat boleh pergi ke bilik tu, tak perlu masuk ke bilik-bilik lain yang boleh mengacau privasi tuan rumah. Okay, so ni adalah first adalah sejadah kubah. Okay, saiz dia agak kecil daripada sejadah 2 lagi. Ni dekat ujung ni dia ada macam ni. Lepas tu dia agak besar ya korang, dia agak besar. Kalau lah saya sidai lah ke sini kan, saya sidai, terus saya tarik. Okay, korang nampak tak? Ni bahagian tu macam boleh lipat 2, besar lah. Okay, besar. So, alright. So dia ada macam ni, nampak tak? Korang boleh gantung kan, korang boleh gantung. Kalau korang ada hanger yang macam ni ke, korang boleh gantung dia. Untuk macam nampak estetik sikit, boleh beli hanger khas lah, ataupun ada paku-paku yang estetik. Bukanlah estetik sangat pun, macam tempat untuk cakup yang untuk letak barang tu, korang boleh letak situ. Boleh show off sikit, tamu datang sama tanya, wah comelnya lama lah cari kat mana ni. Bagi link yang saya bagi dekat awal. Okay, so ni saya grab yang warna kelabu sebab dia nampak dia lambat nampak kotor lah kan. Kalau beli yang warna-warna cerah tu, kalau macam contoh lewat basuh sikit ke kan, so okey lah. So warna dia pun okey. So jahitan dia pun of course lah tak boleh nak judge, sebab jahitan dia memang mantap. Alright, so dekat belakang dia, teknologi zaman sekarang ni, dia ada non-slip. Maksudnya kalau korang letak, dia tak bergerak-gerak. Selalunya masa saya membesar sekalipun, saya mengenali sejadah yang nipis sangat, dan kalau sujud lutut dia sakit tau tak, sebab terhempas dengan lapisan yang dekat bawah sejadah tu, memang sakit. Tapi kalau lah your mom, your nenek, your saudara yang sakit-sakit lutut, ataupun kita sendiri pun, kalau korang beli sejadah ni, memang confirm, memang diorang macam wah baguslah Kak Ngah, baguslah adik ni, macam tu. Sebabnya kain dia tebal dan lembut. Kalau sujud pun orang kata ikhlas lah, sebab tenang je kalau sujud tu. Okay, alright, so ni yang first one, kita letak tepi dulu. Okay, tu adalah sejadah kubah. So next, nombor 2, kita nak pergi sejadah Dubai dulu ke, atau kita nak pergi sejadah 3D? Okay, so saya rasa saya akan tunjukkan yang sejadah Dubai dulu, sebab besar sangat tak korang. Yang ni memang sesuai letak dalam bilik solat yang macam yang luas kan, korang boleh letak 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Lepas tu harga dia pun masih bawah lagi daripada 30. Saya sidai kan, besar ya korang, besar. Memang yang ni memang kalau duduk untuk duduk untuk tahajud, last korang tertidur kat atas ni. Lepas tu sejadah Dubai ni dia datang dengan banyak design. Korang jangan risau, korang tekan je link yang saya tulis dekat description. Saya akan tulis dekat situ link sejadah Dubai titik bertindih
Lepas tu korang tekan je link yang warna biru tu. Lepas tu korang akan direct pergi dekat sini, korang pilih, beli terus. Okay? Jangan tunggu lama-lama. Sebab stok sekarang, saya dah tanya dah seller, stok kata dah hampir putus dah untuk beberapa design. Sebab banyak sangat dah orang beli. Okay? So design dia memang cantik, mantap and tebal. Okay? So dekat hujung ni pun ada yang macam ni, yang selalu dah ada dekat sejadah-sejadah lain. Okay? And yang ni adalah sejadah Dubai sebab dia tebal lah. Okay? So kita pergi yang ketiga. Ni adalah sejadah yang ketiga. Sejadah yang ketiga ni dia tak ada bulu. Dia sesuai lah untuk yang ada anak-anak yang sesama ke kan, yang mudah-mudah untuk habuk. Maybe tak nak yang macam berbulu-bulu macam ni. Yang ni okey. Yang ni dia tak berbulu. Dia adalah sejadah 3D. Dia macam ala-ala sejadah Dubai, tapi dia macam design dia lebih cantik. Sebab dia macam, kalau perempuan mungkin korang tahu perkataan printed, macam tu. Jadinya dia ada design yang dia dah tu. Lepas tu dia apa tu, lekapkan dekat guna teknologi dekat kain. Macam tu lah. So dia sama juga, ada yang macam ni dekat tepi ni kan. Lepas tu dekat belakang pun sama juga, ada non slip. Yang ni pun sama, ada non slip juga. Semua ada non slip sekarang. So kalau saya sidai pun, alamak. Kalau saya so kalau saya sidai pun macam tu je. Okay? So dah cantik dah. Macam tu. Alright. So korang kena beli sekarang. Tekan dekat link yang ada kat bawah. Ataupun kalau korang tak reti, message saya. Ataupun kalau mungkin ada anda yang tak reti, boleh message saya dekat Instagram, Miss My Here. Nanti saya letak kat sini, Miss My Here. Korang boleh pergi dekat Instagram saya, check, kata nak link barang apa-apa yang saya dah pernah review. Kalau tak pernah pun it's okay. Korang message je saya, cakap, Moira saya nak beli ni tapi saya tak tahu yang mana trusted. It's okay, awak boleh message saya dekat Instagram. Lepas tu yang mana ada nombor saya, boleh direct WhatsApp. And that's all from me. Assalamualaikum. Bye bye.